USM. Muhammad Said, ya. Azmi Said. Mas Said ayah saya. Ayahnya. Apakah pilihan Noriman? Cukup teliti buatannya, dan bagaimana temanya yang dipilih oleh Muhammad Noriman akan dijawab oleh pemantun dari USM. Temanya ialah kejiranan. 80 saat untuk Muhammad Noriman. Kejiranan. Muhammad Noriman yang berasal dari Kedah. Kita masih lagi dalam pusingan yang kedua, ya. Pantun hamba sudi-sudikanlah untuk membeli. Cantik berseri pohon keembung, ditiup angin daunnya gugur. Berkongsi pagar, atap bersambung, bertemu di pasar, mengapa tak tegur? Itulah pantun kejiranan ciptaan Muhammad Noriman. Silakan Azmi Said untuk menjawab 80 saat. Saya perhatikan Noriman pegang mikrofon macam dia pegang keris, ya. Dan bagaimana jawapan dari Azmi? Macam dia baca mentera je. Ini jawabnya. Daun melati habislah gugur, terbang sehelai ke Tanjung Bawal. Bila berjumpa bukan tak tegur, anakku ramai hendak dikawal. Itulah jawapan Azmi Mat Said dengan pantun kejiranan ciptaan Noriman. Dan apakah tema pilihan Azmi pula? Sama-sama berasal dari Kedah. Boy. Dia bukan apa tu, dia saja nak jatuh pada Hairiah tu. Azmi, jangan lupa, ya. Silakan Hairiah. Pantun yang akan dicipta oleh Azmi Mat Said. Kalau tadi Noriman memilih kejiranan, kali ini untuk Azmi perayaan. 80 saat untuk mencipta. Pantun yang bertemakan perayaan. Pilihlah mana satu perayaan. Nak pilih hari raya atau Thaipusam atau mana-mana satu. Nak soalan? Ini soalnya. Bermain tekukur di tanah rata, pulang berempat di malam larut. 7 likur berhias pelita, tahu kurafat mengapa diturut. Itulah pantun ciptaan Azmi Mat Said bertemakan perayaan. Bagaimana Noriman? 80 saat? Kita sudah
di penghujung pusingan yang kedua. Menunggu jawapan dari Noriman. Kukira ini jawabnya. Burung pipit terbangnya rendah. Mari bergerak bersama pekaka. 7 likur malamnya indah. Sengaja dibuat untuk bersuka. Jawapan Muhammad Noriman Mustafa Al-Bakri, tahun kedua jurusan Sains Politik dari UIA, dengan tema perayaan ciptaan Azmi Sain. Dan begitulah berakhirnya pusingan yang kedua. Sebelum kita beralih ke pusingan yang ketiga. Apa guna tebu serumpun kalau tidak dengan manisnya? Apa guna berseloka pantun kalau tidak dengan sungguhnya? Kita akan kembali kepada Ahmad Syahrul Azan. Dan sebelum itu, kita tunggu isyarat dari panel hakim. Boleh kita teruskan untuk pusingan yang ketiga? Sudah mendapat isyarat, silakan. Sekali lagi kita bersama dengan Ahmad Syahrul Azan dan kali ini pasangannya Nurul Syazalina. Oh, dengan Ahmad, pusingan yang ketiga ya. Maaf, pusingan yang ketiga. Ahmad Syahrul dengan Izal Izham. Jadi bagaimana temanya, Rehan? Pantun yang akan dicipta oleh Ahmad Syahrul Azan kepada Izal. Temanya ialah hak asasi manusia. 80 saat untuk mencipta. Pertemuan antara Ahmad Syahrul Azan dengan Izal Izham. Dengan pantun juga kita boleh berbicara tentang isu semasa dan perkara-perkara yang berlangsung di sekeliling kita. Dengar ya. Silakan. Duduk dara di Tanjung Puan. Sedang asyik madah berkarang. Di mana belas ihsan mutuan. Orang didagang bagaikan barang. Itulah pantun ciptaan Ahmad Syahrul Azan, hak asasi manusia. Apa kata Izal Izham? 80 saat. Dengar ya. Duduk teruna di pedu berangan, di langit cerah, awan tak mendung. Manusia kini bagai dagangan, kanun yang ada tempat berlindung. Hak asasi manusia, jawapan Izal Izham Azami, pemuda kelahiran Jerantut Pahang, sama kampung dengan pahlawan Mat Kilau. Dan kita beralih sekarang kepada Izal Izham. Apakah tema pilihan Izal? Sudah dipilih oleh Izal dan kita serahkan kepada Raihan untuk membukanya. Pantun
yang akan dijawab oleh Ahmad Syarul Azan. Apakah temanya? Sudah bersedia, Izal? Sudah. Temanya ialah integriti. Integriti.